Sedikit tentang panggilan baru-baru ini, walaupun baru saja kita dapat berita bahawa pemain ini tidak akan membarisi skuad pada malam ini, tetapi Luqman Hakim, pemain pasukan NSFC, dipanggil buat pertama kali sebab kita ada satu perlawanan je international break kali ini. Kalau ada dua perlawanan mungkin ada ruang untuk lebih banyak pemain feature dalam perlawanan ini, tetapi panggilan untuk Luqman, saya nak mulakan dengan Coach Lim terlebih dahulu. Melihat kepada peningkatan beliau, kalau anda katakan kepada semua peminat Harimau Melaya 6 bulan lalu bahawa Luqman by the end of the year akan kembali ke Harimau Melaya, mungkin ramai yang akan mentertawakan perkara tersebut, Coach Lim. Saya rasa banyak yang bercampur bau pasal Luqman ni. Sebab ramai fan pun ada yang mempertikaikan kenapa dia dipanggil, prestasi dia dengan NSFC, tak banyak bermain. Bagi saya macam ni, saya try to be fair dengan Luqman Hakim ni. Berapa ramai antara kita, baik di sini, baik di luar, yang tengok Luqman Hakim main for the past 6 years. Sebab dia tak di sini. So kita tengok pun kat YouTube ke apa dapat. Sebab kita tak tahu apa yang dia lalui 6 tahun tu. So kita tak tahu. So we have to be fair sebab kita banyak mempertikaikan pasal dia. Sekarang dia dipanggil. We have to give him chance. Nak tak nak, kita kena bagi dia peluang sebab saya tengok dia masa 2020, masa dia dengan family dia datang FAS, SFC untuk sign kontrak tu. Saya ada kat sana, saya nampak dia ni datang. Kan tu umur 18 tahun. Jadi apa pun, nak tak nak, memanglah ada yang suka, ada yang tak suka. It's about time kita kena bagi dia ni peluang. Whether dia dah sampai tahap tu atau tidak, we have to see. That is up to him to show us what he have. Itu bagi saya. Keyword daripada Coach Lim adalah beri peluang untuk Luqman Hakim. Kalau di international break sebelum ini, Coach Azmin, kita ada perkatakan tentang the inclusion of Ramadan Saifullah dan juga Jordan Mintah. Tetapi ketika itu rata-rata peminat bersetuju dengan panggilan ini kerana aksi dan juga prestasi mereka dengan Kuching City FC memang memberikan mereka peluang untuk berada di platform ini. Tetapi kenapa tune itu sedikit berbeza untuk Luqman? Adakah ia kerana beban masa lalu? Beliau ini adalah seorang wonder kid daripada Malaysia. Adakah itu juga memainkan faktor, Coach Azmin? Saya nak kata faktor tu memainkan peranan ataupun tidak, tak juga. Tapi sebenarnya kita lihat balik for the past 6 years ni, level of football yang dia main, kemudian apa progres yang dia lalui, kemudian bila dia balik ke dalam Liga Bola Sepak Malaysia ni, pemain lain ni dah mula establish. Mungkin Luqman terpaksa memulakan langkah dia balik untuk menyerap ataupun menyesuaikan diri dengan keadaan semasa dalam liga kita. Dan apabila Nizam Jamil memberi dia peluang bermain, dan perlu diingat, Luqman perlu step up. Jadi dia tak boleh give up. Dan saya setuju dengan pendapat Lim yang mana you tak boleh matikan dia macam tu. Memang expectation crowd bila Luqman Hakim, sebab apa, kita dah war-warkan nama Luqman Hakim ni daripada 3-4 years dah lama dah. Cuma bila dia balik, crowd melihatkan yang dia ni dah ever ready. Sebenarnya kita tak tahu, seperti mana yang Lim cakap, kita tak tahu apa yang dilalui for the past 6 years. Jadi bila dia main dan dia masuk ini, sebenarnya bagi saya dia mampu. Cuma progress game by game. Kena sabar. Yang penting panggilan dia memang berdasarkan merit atas aksi dia bersama-sama dengan NSFC. Saya masih mengatakan merit bagi saya. Baik, kalau kita nak bandingkan dengan beberapa rakan Southeast Asian beliau, sekarang ini kita tengok Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, semua itu sudah pun berada di dalam skuad utama. Supanat Muentah menjadi salah seorang pemain terbaik di rantau ini pada ketika ini. Dan juga mungkin Ihsan Fandi yang sudah pun bermain banyak musim sebagai seorang pemain profesional di liga tertinggi di Thailand. Mungkin di bola sepak profesional, bilangan perlawanan profesional Zakwan untuk Luqman sedikit rendah berbanding rakan-rakan dia ini. Dan itu menyebabkan beliau tidak boleh melepaskan peluang untuk terus bersama dengan NSFC dan cemerlang pada musim ini. Ya, kita kena akui mana Luqman ni baru keluar daripada ataupun baru masuk daripada liga kita. Sebab keluar saja beliau daripada sekolah, beliau tak main liga kita. Jadi kita kena akui yang kita kena bagi beliau masa untuk adapt dengan this liga. Dan saya rasa panggilan ini, saya rasa tidak
tidak mungkin ada orang petikaikan kenapa terlalu awal, kenapa terlalu cepat untuk memanggil beliau, tetapi sebenarnya apabila dipanggil itu adalah peluang, even tak ada dalam list tetapi dipanggil bersama dalam skuad kebangsaan, secara tak langsung nama beliau sudah ada. Baik. Ada dan nak selepas itu beliau harus buktikan seperti coach Lim cakap tadi, beliau harus buktikan di mana kualiti beliau setaraf dengan pemain-pemain seperti Arif Aiman, seperti yang Faiz sebutkan tadi, dan saya yakin dan saya harap juga Luqman Hakim dapat orang kata mental dia kuatlah untuk hadapi ini, sebab bukan senang kita nak hadapi tekanan di mana orang mengharapkan beliau tetapi beliau tidak bermain, tidak ada dalam list pada malam ini, tetapi untuk saya ini satu progression yang baik untuk beliau.